Hai awak, tolong jangan rompak kedai saya. Rompak? Saya tak nak rompak lah. Jangan bergerak. Tapi saya tak buat apa-apa. Saya datang sini sebab nak beli aiskrim je. Beli aiskrim. Maaf sebab Yen salah sangka. Yen ingat encik ni perompak. Tak apa, Cik Polis. Ramai orang selalu salah faham saya. Walaupun dia tak buat apa-apa, tapi dia masih nampak mencurigakan. Itu dia. Apa yang dia sedang buat dengan budak-budak tu? Hei, berhenti! Hai, Cik Polis, kita jumpa lagi. Ada apa-apa masalah ke? Apa awak buat dengan budak-budak ni? Dia main dengan kami je, Cik Polis. Abang ni baik hati. Dia selalu teman kami bermain setiap petang. Oh, begitu ke? Maaf sebab saya ganggu. Mungkin dia sebenarnya orang baik. Tolonglah saya. Apa yang dia buat tu? Betul lah dia jahat. Dia culik budak tu. Hei, awak jangan lari. Awak ditangkap sebab culik budak. Tapi saya tak culik budak ni, Cik Polis. Tangan saya sakit sebab saya jatuh masa main tadi. Abang ni cuma nak bawa saya ke hospital. Oh, jadi awak minta tolong sebab cedera. Saya minta maaf sebab selalu buat Cik Polis salah faham. Tak, Yen yang patut minta maaf. Yen sangka awak orang jahat sebab rupa awak. Tak apa, Cik Polis. Saya maafkan, Cik. Korang setuju tak abang ni memang baik hati?